So ni makeup malas look. No foundation, no concealer, just using skin tint je. Let's get ready with me going to grocery beli barang dapur. Hari ni I nak buat makeup beginner. Like makeup macam tak makeup tapi sebenarnya you makeup. Faham tak? I dah lama tak tapet foundation. I'm just using skin tint sahaja sebab dia sangat-sangat ringan dekat kulit. I suka pakai Dr. Cute sebab dia ada protection and treatment SPF 50. So you tak perlu pakai sunscreen. Kalau pakai foundation, you kena pakai sunscreen tau. Tapi skin tint tak perlu. Nampak tak tu? Kalau you nak blend, tak perlu pakai brush pun. Just using your finger, dab-dab and satukan. So this is before, nampak tak I punya dark spot, and this is after I apply. Very glowing macam you punya skin natural. Even I punya dark circle pun tak nampak. You pakai sikit pun dah boleh dah sebenarnya. Ingredient dalam skin tinting, dia boleh mencerahkan kulit, pudarkan parut jerawat, also jeragat. And yang paling best, dia boleh sekat-tekan tona kulit kita. Dia punya texture mudah sangat nak meresap. Also dia boleh melembutkan kulit you juga. Tambah sikit lip shine untuk jadikan blusher. So this is how my malas makeup looks like. No foundation, just using skin tint je. Korang jangan risau, kod 02 dia dah restock. Since I pakai kod natural, dia ada light, natural and tan. Kalau you kod warm skin tone, you boleh ambil kod tan. I macam kulit-kulit sawo matang, boleh ambil kod 02. If you light, cerah, boleh ambil kod 01.